Doktor Mu, doktor akan seluk nanti dia pakai apa ya? Mustahil lah pakai jari. Buat first mom di luar sana yang tak tahu nanti kalau bersalin macam mana doktor nak cek bukaan. Orang selalu cakap kena seluk kan. Tapi seluk tu kalau kita tahu apa itu seluk dan kita kena buat apa, insyaAllah seluk tu okey saja. Kalau korang mengandung, baby kan duduk dalam ni, rahim korang besar lah, baby duduk dalam ni. So ini adalah pintu rahim. Doktor akan tengok bukaan bawah ni, sama ada 1 cm ke 2 cm ke. Kalau 10 cm macam ni lah baru baby boleh keluar. So bila dah ada contraction, doktor akan masukkan jari. Mesti kena masukkan jari, takkan nak pakai besi pula kan. So masuk jari, doktor akan masukkan jari dalam ni. Masuk dalam ni, kita akan rasalah hujung pintu tu lembut. Kalau dia dah engage, dah ada bukaan, dia akan lembut lah. Tapi kalau tertutup, dia akan macam keras sikit, firm macam tu lah. So masuk, doktor akan tengok, oh 1 cm, oh 2 cm, oh 3 cm, 4 cm, 5 cm, sampailah 10 cm macam ni, tangan kita macam tu. Ni 10 cm. Maksudnya jari awak dalam tu lah. Itulah cara doktor untuk cek bukaan tu. Tapi jangan risau, kalau doktor cek tu, awak kena tenang. Awak boleh kerjasama, dia akan mudah urusan tu. Untuk awak yang nak dekat sangat bersalin ni, risau kena seluk, tak tahu teknik bersalin macam mana nak buat apa semua, kan cara push yang betul, baik korang belajar dengan doktor Mu. Doktor Mu boleh ajar korang step by step, daripada sebelum masuk labor room, dan labor room, selepas bersalin, dan pantang semua tu, kalau kena seluk nak buat apa, semua ada dalam tu. Kelas rahsia mudahnya bersalin. Macam mana kita nak bersalin dengan semudah-mudahnya, semua ada dalam tu. Jangan lupa daftar sekarang, jumpa Doktor Mu dalam kelas tau. Bye.